nahas lori dan truk FRU Mei 2025. Kementerian Pengangkutan MOT semalam mendedahkan bahawa lori muatan batu kerikil yang terlibat dalam nahas tragis membabitkan kenderaan Pasukan Simpanan Persekutuan FRU pada 13 Mei 2025 tidak mempunyai kebenaran sah untuk membawa muatan berkenaan. Lori tersebut dilaporkan membawa 40 tan batu kerikil, iaitu 70% melebihi had muatan yang dibenarkan. Pemandu lori itu didakwa memasuki laluan bertentangan. Namun punca sebenar tindakan tersebut masih dalam siasatan. MOT tidak menolak kemungkinan wujud faktor-faktor lain, termasuk tindakan kenderaan lain yang mungkin menyumbang kepada nahas berkenaan. Dalam laporan sama, turut disahkan bahawa ketiadaan tali pinggang keledar dan reka bentuk tempat duduk dalam lori FRU menyumbang kepada kadar kematian yang tinggi. Malah, pemandu dan penumpang hadapan lori FRU juga tidak dapat memakai tali pinggang keledar kerana lori FRU tersebut tidak ada tali pinggang keledar. Ini menimbulkan beberapa soalan. Bukan saja tindakan pemandu lagi satu, tetapi juga apakah feature-feature keselamatan yang ada dalam kenderaan polis. Laporan insiden setebal 146 muka surat kini di website MOT. Bulan lalu, pemandu lori Rudi Zulkarnain Madradi, 45 tahun, telah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Teluk Intan atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian 9 anggota FRU. Kes ini masih belum tamat dan tidak ada kepastian yang kesalahan hanya di tangan pemandu lori ataupun dalam proses di Jabatan Polis PDRM.